Biar betik. Kalau hampa jumpa binatang ni dalam hutan, hampa jangan tunggu. Hampa belah cepat-cepat. Ni bos segala lembu tau. Ini ialah seladang. Kalau orang putih panggil dia gaur. Dan depa juga gelar binatang ni Indian Bison tau. Nama saintifik dia Bos gaurus. Bos bukan takat nama je, tapi depa ni betul-betul bos segala kaum lembu. Seladang ni lembu liang terbesar di dunia. Dengan otot padat dan besar. Dan bonggol di antara dua-dua belah bahu dia. Tinggi dia boleh cecah 2.2 meter pada paras bahu tau. Berat dia pula boleh cecah 1.5 tan. Noh, berat sebiji kereta SUV weh. Selain otot dia, satu lagi ciri rupa menarik dia dekat kepala. Dia ada tanduk melengkung dan keras dengan bulu yang nampak macam rambut karat. Muka nampak comel tapi jangan berdobat tebiang pergi dekat. Depa ni kalau tak kena dengan mood tu boleh kena sondoi tau. Kalau dia serodok dengan tanduk dia tu silat-silat pindah alam terus. Memang power nak haram. Harimau pun depa boleh tibai sampai 3 belang. Nope.